apa? Takut dan panik. Awak tolong jangan muntah boleh tak? Ini lah, cakap sikit nak muntah, cakap sikit muntah. Normal. Laki pun sama. Tak percaya awak bawa kereta, lesen ada. Kan, lesen ada kan? Nampak je polis trafik, apa sah awak berdebar? Kenapa awak berdebar? Awak ada lesen kot. Kita dah terbiasa. Daripada kecil kan, mak kan selalu cakap kau panggil polis. Tu sebab sampai satu tahap, nampak je polis trafik kat bawah pokok tu, automatik kalau yang buat salah ni dia akan buat apa? U-turn. Polis trafik tu tengah mesej dengan rumah dia, malam ni nak makan apa. Dia tak nak tengok awak pun. Yang awak sibuk-sibuk U-turn buat apa? Dah awak U-turn apa polis trafik tu buat? Yang kejap yang ada orang U-turn pula. Dah terpaksa kena kejar pula. Kalau tak kejar nanti viral. Polis tak ambil tindakan. Relax. Mulai sekarang, cuba buang perasaan takut dan panik tu. Nampak je, setakat awak tak ada lesen, kira saman je pun. Yang awak nak patah balik lari sehingga membahayakan keselamatan nyawa orang lain buat apa? Relax, jangan takut, jangan panik. Saya ajar satu tips untuk awak elakkan takut dan panik ni. Lepas ni, katalah awak memandu, tak pakai seat belt ke, ataupun tak bawa, tak ada lesen lah, senang cerita. Polis trafik kat depan kan, dia tahan. Apabila dia tahan tu, biasalah polis trafik, cik, minta nama dengan IC. Awak jangan takut, jangan panik. Relax. Saya tahu bila takut panik, kadang-kadang lesen tu ada kat situ, awak tak boleh nak tarik, walaupun ada kat situ. Tapi nak cari tak jumpa, macam mana dah boleh hilang kan. Jadi ni tips untuk yang tak ada lesen, kata polis trafik tahan, dia minta IC dengan lesen kan, tengah bawa kereta ni, dia minta kat sini kan IC lesen. Awak tengok muka dia, awak terus jawab macam ni, tak ada, kenapa? Awak kena confident. Tak ada, kenapa? Dia situ. Kemudian selepas tu, kalau awak kena tahan, awak jangan cakap saya ajar. Padan muka. Relax. Polis memang macam tu. Tu sebab awak kena tanya macam-macam, sebab salah awak juga. Asalnya keluar rumah nak pergi ke kedai depan, cakaplah jujur pergi kedai depan. Bila kena tahan polis je, saya nak jumpa kawan. Kan tadi kau nak pergi kedai, cakaplah nak pergi kedai, kau cakap pula nak pergi kawan. Kawan kau yang mana satu? Polis biasalah, dah start nombor 1 soalan dia pergi nombor 2. That's why awak kena relax. Takut dan panik, saya tahu takut panik ni susah nak buang. Normal. Saya walaupun dah kerja dalam polis 20 tahun, saya nampak polis trafik pun saya berdebar. Walaupun anak buah saya yang buat roblox tu.